Bila cerita saya Cowboy, saya teringat apa tau? Clint Eastwood dalam High Chaparral. High Chaparral lah. Clint Eastwood. Nampak? Assalamualaikum. Kita kali ni ada kat Bagan Luang dekat dengan Penang Central. Memang tak jauh. Kafe ni nama Naskah dari Malaya. Saya bersama dengan adalah Fazilah. Fazilah. Kebanyakan orang panggil Dila lah. Dila. Tengok kata baru berniaga betul? Baru 2 bulan. Tapi sebelum tu, kita orang ada berniaga dalam Bazar Ramadan. Oh, ada pengalaman lah. Tapi taklah. Kira tahun ni juga. Dalam tahun ni juga? Dahsyat tu macam mana tiba-tiba boleh terjun dalam bidang F&B ni? Desakan. Dia dah tak tahu nak fikir apa dah time tu. Saya background electrical. Saya sebelum ni cikgu Chashman. Saya buka kontrak buat wiring. Tahun lepas saya rasa saya agak sedikit struggle. So saya cakap rasa pun kita kena buat benda lain. Okey Kak, pasal apa pilih konsep? Saya nampak macam konsep retro lah. Kena retro lah? Betul lah, retro. Klasik. Sebab tajuk pun Naskah dari Malaya. Kita banyak koleksi lama. Semua koleksi yang ada dalam ni semua koleksi abang. Memang duk collect lah abang. Siapa tak tunjuk muka abang? Abang pemalu. Kita buat Naskah dari Malaya Cafe. Saya nak tanya waktu perniagaan. Kami buka 2 sesi. 1 pagi, 11 pagi, 11 pagi sampai 3 petang. Malam 6 petang hingga 12 malam. Ada hari tutup tak? Hari Ahad kami tutup. Ahad tutup. Pagi petang. Setakat ni Kak, macam mana feedback? Alhamdulillah okey. Kalau malam memang nasi goreng cabai kering. Kebanyakan orang yang datang memang akan datang balik kat saya. Kata memang betul-betul mengimbau kenangan arwah tok nenek mereka dulu. Cina, India yang datang pun semua cakap macam tu. Nasi goreng cabai kering, nasi goreng mak tok. Saya nak try lagi. Kita sediakan lagi. Ayam apa satu macam ya? Blood Brother namanya. Blood Brother? Ya. Ni kira Shahnaz dengan Syafiqah Abang yang rekod resepi ni, dia kata ini tanda apa macam persahabatan lah. Persahabatan. Dia ada rasa masam, manis, masin, pedas semua dah. Persapah duk ada ni. Pedas pun dah. Ada. Dia ada cili api dalam tu. Tak apa. Kita cuba pasal abang punya betul ya. Apa kita try Bismillah. Wow. Pasal paling tak pernah aku minum ada pedas Kan. Jadi tak sangka sedap. Kan. Nasi goreng apa ni? Nasi goreng cabai kering ayam crispy. Ni kan resepi siapa ni? Saya tak reti masak benda yang luar saya makan. Mak saya, nenek saya itulah nasi goreng yang dia akan masak untuk sarapan. Bila kita balik ramai-ramai itulah nasi goreng yang mak saya akan masak. Bismillah. Betul ya. Memang rasa pagi-pagi kan kalau tok kita masak nasi goreng kan. Dia panggil sini apa? Nyorok apa? Nyorok ni kan makan pagi lah. Dulu kat tahu kami pergi belah Kedah. Dia kata tak nyorok Kita kata nak nyorok apa pagi-pagi Menyorok kita maksud dia macam menyorok bersembunyi lah. Sedap tu. Bismillah. Yang ni set bawang goreng ni apa? Bau dia punya gulai boleh tahan. Dia samak weh. Tu yang cium terus. Ayam raspberry coklat. Jadi dia tak ada campuran blood apa-apa. Dia tak ada. Dia blood tak main dah. Ni tak ada kawan dengan siapa mah. Dia blood raspberry coklat ni maksud dia duduk dalam taman tau. Duduk kutip raspberry. Taman bunga ada buah raspberry. Ada lagu tu. Lepas tu ada anak duk lompat ke tepi. Dia punya ayam feel dia macam tu Minum pakai tangan kanan Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Itulah sunnah. Cerita sikit apa tu pasal tu. Tengok macam simple Ada orang yang tak boleh. Tapi raspberry dengan coklat adalah gabungan yang best bagi saya. Kita boleh nampak lah anak lagi lompat. Saya nampak anak 2 ekor. Telinga capang kan? Telinga capang. Takkan telinga capang datang lain. Tengok tu. Kita rasa gulai dulu. Bismillah. Jadi kira orang panggil apa? Bawai set lah kan? Set bawai. Power dekat gulai. Minum pun kopi. Kopi apa rasa? Itulah kopi Cowboy Bukan. Kopi butter. Kopi butter. Yang ni peminat kopi butter dia suka. Butter dia bukan apa, dia terganti susu. Dia jadi lemak-lemak. Kopi pahit, dia ada lemak-lemak rasa. Kadang-kadang orang minum tak ada gula. Lagi padu. Tapi saya minta gula sikit lah. Bila cerita saya Cowboy, saya teringat apa tau? Clint Eastwood dalam High Chaparral. High Chaparral lah? Clint Eastwood. Nampak? Hanya main. Ingat saya tak tahu. Dahsyat kira ada background muzik sekali. Dia Clint Eastwood punya.
Ini tu apa dah? Tremolo lah. Dia punya apa vibrato. tau, dia punya muzik dia pakai apa aku tak tahulah. Dia Oh. dengar piu, ada tak tahu. Aku bukan ahli muzik. Oh, okey. Silap. Bismillah. Oh, best. Jadi yang tak pernah try, kalau nak try kopi butter boleh mai kat sini lah, kat bahagian luar ni. Naskah dari Malaya. Burger kahwin ni apa? Burger kahwin. Tak mana kahwin tu? Daging ayam. Daging ayam. Daging ayam kahwin. Oh. Dapat telur ayam. Saja nak tahu lah kan. Ha. Daging dia tu memang dia ambil daging siap punya ke dia buat sendiri patty. Homemade semua. Homemade. Abang kata homemade. Cuma dia berlembu dengan ayam dia tak belah sendiri lah. Ha, tahulah. Ha? Yang tanya dia belah sendiri pula. Ni, dia punya cheese pun nak buat. Meleleh. Bismillah. So burger kahwin nama menu ni lah. Hmm. Dia lepas ni kita kena cadang. Toke buat burger cowboy pula. Dia kena bubur daging kuda. Daging kuda? Kuda. Kalau macam tu makan dia ada sound. Ada sound. Jangan tunjuk buat demo sih. Buat demo lah. Aku tak kerti buat sound. Dia naik kuda kan. Itu kan. Tak bunyi. Aku tak tahulah pandai meniru suara binatang. Dah, pasal tadi aku nampak helmet ada cermin. Okey. Aku tak boleh tahan. Aku ambil pakai. Helmet ni pun bukan murah jenis ni. Nampak ni? Itu macam tengkorak apa tu kat belakang tu? Tengkok ada, sayap burung ada. Ni semua lukisan tangan ni. Tapi kalau nak main tengok koleksi abang kita banyak lagi. Tapi nama menu dia ni dia panggil apa? Mantau. Mantau. Bismillah. Sedap juga menentang mantau ni. Minuman panas yang saya nak test adalah dia punya cafe latte lah. Bismillah. Alright, diam lama kan? Tak terkata apa. Oh. Sebab dia kena senyap. Dia rasa dia lambat. Lepas tu dia main tak tahu ayat tak jumpa. Makan ni sembang banyak. Ha. Sembang tahu semua benda. Boh senyap pun tak tahu apa dia bodoh balik. Filem lama apa yang hang ingat? Filem Melayu lah, filem Malaysia lah. Melayu yang lama ni lah. Penarik beca lah. Penarik beca. Penarik beca kira satu macam kan. Heavy punya filem lah. Ha. Saya tengok pun saya rasa takut nak masa tu kecil. Takut nak jadi besar. Takut ni besar. Ha, pasal pun kena dengar macam ni, kena macam dunia tak adil. Jadi tak payah besar bila kita kecil senang orang budak-budak orang semua suka kan. Hang kira pelik juga. Kira hang sampai ke situ hang fikir. Ha. Biasalah budak-budak dia imaginasi dia. Tak, aku pun biasa dia budak lah. Taklah teruk ni hang tengok gambar tu sampai tak boleh dia besar. Takut kan tak tahu. Okey pasal orang tu, takut bila nanti nak besar menjadi macam ni. Ya dunia ni tak adil ni.